Okey, assalamualaikum. Okey, assalamualaikum. Hari ni kita nak pasang apa ni? Swiss power window Serena. Okey, saya nak pasang Swiss power window Serena. Ni barang dia. Kan nampak? Swiss utama power window. Okey, saya nak pasang ni lah. Okey, kita belajar sama-sama lah macam mana nak pasang dia. Okey. Okey, saya nak buka. Oh, lamalah kereta ni sadai. Okey. Saya nak kena test dulu. Okey, inilah yang kita nak tukar. Okey, ni tak sini dulu. Inilah kita nak tukar, sama tak? Kan? Ini rosak, yang ni tak, yang butang ni tak main. Okey. Okey, saya nak kena on kereta dulu. Kita test butang ni jadi ke tak. Okey. Okey, saya nak buka dia punya hood lah. Right. Okey, saya nak kena on lah. On ni saya pakai disconnector, Swiss disconnector lah, sebab saya tinggal lama. Saya nak on lah. Okey, saya on. Alright, nampak? Nyala lampu. Okey, saya nak on Swiss tingkap. Okey, saya masukkan kunci, saya on. Okey, saya cuba sini. Nampak? Dia tak nak turun, tak nak naik, tak nak turun. Kalau yang sebelah kiri, kan? So Swiss ni rosak. So saya dah beli spare part dia, dan kita akan pasang dia hari ini. Okey, jom kita pasang. Okey, untuk nak buka ni kan dia macam ni. Okey, dia macam ni kan. Dia ada dia punya soket dia ni, soket wire ni dalam ni kan. So kita kena buka ni lah. Buka ni je lah. Tak perlu usik benda lain pun. Buka ni. Melainkan kalau ada kalau rosak motor, barulah kita kena buka satu panel ni. Barulah kita kena buka satu panel ni. Okey. Nanti saya buka juga panel ni untuk tunjuk dekat kita semua macam mana cermin tu dia berjalan. Okey. So hari ni kita buka ni dulu. Okey, kita buka ni dululah. Okey, senang saja. Kita tengok mana ada skru. Mana ada skru kat sini. Okey, kat dalam ni ada skru. Nampak tu? Nampak tak? Tu kan. Kita buka. Okey. Kita buka dia. Okey, sebelum tu selawatlah dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga apa yang kita plan hari ni berjaya lah. So kita buka lah. Buka dia. Okay, nampak? Dah buka dah satu. Okay, itu dalam dia lah. So senang saja benda ni nak buka. Okay. Okay, letak mana-mana kita nak letak ni. Okay, so kita ingat lah. Alright. Okay, yang ini kita tarik dia pelan-pelan lah supaya dia terbuka. Okay. Alright.
Kita tarik dia macam ni, kita ke sini. Okey, tarik dia ke sini. Nampak? Dia akan terbuka lah. Okey, bila kita tarik dia, kita akan nampak lah situ wire dia. Sama tak? Sama tak? Alright. Kan. Buka, kita pasang macam tu je. Okey. Alright, kita buka. Kita buka dulu. Ini mungkin dia susah sikit, tapi kita kena buat slow-slow lah. Kita buka slow-slow. Jangan berkeras. Kita takut patah. Okey. Kita buka je slow-slow, right? Okey, satu buka. Dia ada klip ni kau, tahu? Dia ada klip ni. Kalau anda nampak kat situ, okay, jelas tak? Dia ada klip ni. Tekan klip ni. Nampak? Dia ada klip ni. Tekan klip ni. Okey, ini adalah satu cabaran nak buat nak repair kereta dekat tempat panas ni kan. Hari ni hari puasa, hari ni bulan puasa. Okey, tolak. Okey, nampak? Okey, macam ni lah. So, ini yang lama. Dan ini yang baru. Sama tak? Nampak tak? Yang lama dan yang baru. Pin dia sama? Pin dia sama tak? Pin sama. Yang atas ni 3. Lepas tu yang bawah ni. Nampak tak? Okey. Kita cuba. Kita cuba pasang. Okey tak? Alright. Okey. Ini yang baru. Saya dah pasang. Okey, nampak tak? Saya dah pasang. Senang je. Masukkan masuk ke dalam dia punya apa tu panel ni kan. Lepas tu ada 3 skru lah. Kalau Serena ada 3 skru lah. Skru Philip, skru bunga lah. 1, 2 dan 3. Okey, lepas pada tu kita terus ke soket lah. Cucuk je dekat soket ni. Okey. Cucuk dekat soket. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, mana dia punya longkang dia, tengok betul-betul. Okey, terus masuk lah. Situ dan sini. Okey, nampak tak? Tekan masuk. Ini pun tekan masuk. Okey, nampak? Tekan masuk. Okey, letak je macam ni. Alright, kita on kunci. Okey, dah on. Cubalah main. Kita cuba. Okey, kita jangan lupa jangan tertekan butang ni. Tekan butang ni dia lock lah. Okey, kita release. Kita cuba tengok cermin driver. Nampak? Okey.